Radio Spita in 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hello, sebentar, Pam. Bonjour. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Ni hao. Saya Ali. Saya Aisyah. Saya Aish. Saya Zu. Saya Ain. Saya Zakwan. Saya Ali. Saya Hai. Dan saya Razik. Selamat datang ke Radio Spita. Bersama-sama anda hari ini kami bawakan Rezinas Suara Ramadan. Ramadan lebih berarti ceria bersama kami. #Ramadan terbaikku. Dibawakan khas oleh Rezinas Family. Segmen 1 Ravenous Round Table Happy Family Edition. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Aish Zakwan sekali lagi untuk session round table. Dan guest kita pada hari ini ialah batch kami lagi. form baru. Tapi baru lah, dia macam baru tahun ni masuk kan. Okay, perkenalkan nama baru. Nama saya Muhammad Ahmad Fakri bin Rahman. Panggil Fakri. Dari sekolah mana? Dari sekolah mana? Dari Semar Nilai. Senai. Semar Nilai. Semua dia. Okay. Warid. Nama Ana Muhammad Warid bin Zainon. Boleh panggil Warid. Okay. Ana daripada sekolah Bini Insan SPI. Sekolah apa? Bini Bini Insan dah lah. Bini Insan di blok. Macam ilham kan. Muka dia macam hilang dengan muka sikit lah. Betul. Layan. Okay, so Aisyah Kwan, soalan pertama. Apa sebenarnya kita nak tanya dia orang macam mana puasa kat sini. Pengalaman setakat ni puasa kat sini macam mana? Apa? Hari ni apa kau rasa? Puasa kat mana-mana lapar. Puasa memang lapar. Kau lapar sekarang ni. Apa beza ni kat sini? Cuba cerita sikit. Siapa yang warik kan bang? Saya rasa suasana kat sini lain sikit lah kan. Waktu bulan puasa kat sana dengan sini lain. Kat sini nak rasa banyak aktiviti, banyak ada program hijab Ramadan ni kan. Dia salah satu benda yang bagus lah sekolah ni buat. Sebab banyak aktiviti dia menyelahkan bakat Merangsang otak. Yes, betul. Daripada pelbagai aktiviti kan. Contohnya macam Ustaz dia ada Ramadan, ada bimbang da'i lah macam. Okay lah. Setakat ni best lah puasa ni. SBI tak dia balik? SBI perlu dibincang balik sebab diorang ada je program cuma tak sebanyak sekolah ni lah. Biasa dia buat apa? Puasa? Biasanya puasa Ngaji lah. Ngaji lah, lebih kat Quran lah. Ngaji lah. Kita lebih pada Quran ke tak? Kurang. Dia kurang. Kurang. Wish. Tak adalah kurang. Tak ada, kurang dia macam Tapi seimbang. Okay. Seterusnya Fakhri. Okay, tadi perspektif budak bini Insan. Budak swasta. Bini Insan. Bina Insan. Silap. Bini Insan. Okay. Bini. Kita tanya pendapat daripada budak Semar Nilai. Budak senang. Apa beza duduk Spinta dengan duduk Semar Nilai? Semar Nilai. Semua sekolah apa tu? Tak pernah dengar tu. Dah kena Negeri Sembilan ni. Oh ya. Tak, guru-guru macam mana dia? Okay. Bezanya kat sini dia macam banyak program lah macam Warid kata kan. Jangan tidur orang pula, Buat lah, tapi second point. Tengah fikir dia semua benda macam teratur. Sampai masuk jam apa lepas kan. Pada bahasa apa ni? Biasanya selalunya pukul 3.30 tu dah habis lah semua benda. Boleh lah masuk dalam. Lepas tu ya boleh masuk dalam. Lepas tu kira free lah dia ikut keadaan. Misalnya nanti lepas subuh ada tadarus. So kat sini bilang kelas Hafazan dia pergi waktu tengah hari macam pack lah juga. Tuan sempat lagi lah waktu malam tu. Cuma kena pandai-pandai lah pandai-pandai jaga masa sendiri lah untuk Hafazan tu. Jadi mungkin esok tu ada yang tasmik, ada yang tak tasmik. Mungkin sini dia lebih teratur. Tapi sana lagi shock. Sana shock. Tapi Jujur terus. Tak ada apa. Kecewa tapi jujur. Tapi okey lah sini at least macam semua orang tasmik konsisten satu muka satu hari kan. Betul. Sebab saya sini macam Ana sebenarnya shock juga lah sebab apa kena target katam dia form 4. Macam Dia macam baik. Susah sikit lah. Sepatutnya form 5 ke kalau dekat nilai? dia bukan lah sepatutnya cuma dia macam dia tak ada lah Tak galakkan lah, tak push lah. Dia ikut ustaz lah, dia yang kata seeloknya form 4 tapi tak ada lah sampai macam okay, ni semua revenues dah kata form 4.
Target kata semua 96 ataupun 1 hal. Kalau dia macam MRSM dia macam tak tegaskan sangat. Dekat MRSM. Macam Dengar perkataan macam. Dengar. Keluar berapa SPP skema. Okay. So apa kita kan? Tanya Warik, kau tanya Fakri. Okay, Warik lah Warik. Kau nampak macam main karakter. Nampak saya. Nampak macam hero. Okay. Baik ni. Patutnya ke SBI target khatam untuk batch macam mana? Dia ada mukorah dia tetap memang kena habis form 5. Mukorah KBM kan? Yes, KBM tapi siapa yang nak kata form 4 boleh awal. Macam tu. Kau nak kata bila? Tahun ni. Zaman Coming soon. Kami soon. Korang santai. Nantikan Okay. Wari. Aku nak tanya, SBI ada tak satu perkara yang tak ada dekat sini yang sepatutnya budak sepintar buat? Oh. 20 rakaat aku rasa. Betul. Oh, bini Insan 2 rakaat? Ya. Ya, tak kena cuti 20 rakaat. Terawih dekat SBI 20 rakaat tapi ada certain hari yang 8 rakaat lah. Itu pun ada sebab, ada program macam tu. Tapi 20 rakaat tu lepas Isyak kan, habis 10 suku dulu. Laju lah, ke lambat. 10 suku dah ada. Imam macam laju Imam kan? akan baca laju dan maybe separuh muka lah. Separuh muka laju. Ah. Laju ke? Setengah juga lah kan? Kuat kan aku tahu 20 rakaat. Jadi kalau sekolah ni buat, tak tahu lah tapi kena susun balik lah jadual kan. Sebab sekolah ni kan dia Sekolah ni sangat prep. menekankan prep Akademi. malam kan. Prep malam. Betul. Jadi pagi Itu kira apa sebab masa dah segitu. So kita terus walaupun Warik next kan. dan insyaAllah mungkin next episode nampak lagi kita ada Nampak kita perempuan yang ada? Tak ada. Tak ada. Kecil pula. Ha. Tak bro. Mungkin dan mungkin kita muka perempuan. Muka host perempuan lah kita orang. Kita faham kan. Tapi kalau korang rasa bosan tak apa, kita akan datang next Kita episode. datang. Lebih menyeronokkan, lebih thrilling, lebih real. Tak free. Jadi sekian je. Okay, aku nak buat sikit demonstrasi untuk outro. Sekian. 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 Salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Segmen 2, Ravenous, Words for the Heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali Muhammad Amal Fakri dan ni Warid. kami di dalam segmen Words for the Heart. Kami menggantikan siapa nama dia, Aish Zakwan dan Razik kan? Razik? Razik. Sebab dia orang kata dia orang macam malas nak buat. Tak baca Al-Quran susah. Jadi kita akan mulakan segmen kita. Baca. Ya, akan baca. Kita semua dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. Bersungguh suara daripada Ayat yang tak nak baca tadi daripada surah Ibrahim ayat 31. Jadi saya akan membacakan maksud. Okey, maksudnya. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mendirikan solat, menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang telah kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datangnya hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Okay, kat sini dia adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk suruh manusia siapa yang beriman adalah untuk suruh solat, beri infak kepada apa yang kami telah berikan lah, macam sedekah lah semua kan, sedekah mendermakan secara senyap ataupun secara terang-terangan sebelum datangnya hari di mana tiada jual beli dan tiada persahabatan. Hari apa tu Fakri? Ini rasanya lah dia macam menuju kepada hari kiamat lah. Kat hari tu tak ada jual beli, tak ada persahabatan, kat situ macam semua tengah kucak-kacir. Jadi nak beramal pun macam dah tak ada amalan kan waktu tu. Kita dah tak beramal lah waktu itu, bukan, maksudnya dah terlambat lah waktu ni. Jadi Allah nak suruh kita, manusia, orang yang beriman ni, untuk
untuk solat berderma sebelum datang hari tu. Sebab sebenarnya Allah nak ingatkan lah, sebab benda ni bukan tak lama lagi. Kita dah akhir zaman. Kita umat Nabi Muhammad kan, akhir zaman kan? Kita dah tak lama lagi lah. Tak lama lagi kita nak kiamat masuk dalam perhitungan semua tu. Macam tak banyak lagi untuk kita nak buat kat dunia ni. Entah kita Ravenous ni pun entah sempat SPM ke tak punya penat study. Masya-Allah. Lepas tu Betul. tapi kita pentingnya jangan lupalah solat dengan derma apa semua tu, sebab tu ya kita dah study punya lama. Lepas tu akhirnya kalau masuk neraka juga buat apa? Jadi kita nak perbanyakkan amalan dulu. Kita kena lebih pentingkan amalan tu sebelum datangnya kiamat tu. Lagi-lagi bulan Ramadan ni kan? Lagi-lagi bulan Ramadan. Masya-Allah. Macam apa baru berapa hari masuk, tahu-tahu dah banyak dah hari masuk Ramadan. Betul. Apa tak macam Okay. Faham. tak nak cakap yang Ramadan ni masa cepat berlalu lah. Sekarang ni dalam hari zaman ni Insya-Allah. masa cepat berlalu, banyak tentang amalan. Itu je lah basically apa ayat ni nak cerita. Okay. Itu saja daripada kami. Ya, terima kasih kerana mendengar dan stay tune dan setia bersama RNR Ravenous. Yeah. Bye. Bye-bye. Segmen 3, Ravenous Safe Space. Your trusted Curhat listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Aish dan Razi. kali ni kita di segmen Ravenous Safe Space. Your trusted curhat listener. Bunyi. Dan ya, biasa di sesi ini kami akan baca curhat-curhat orang yang Yang dramatik. dramatik lah, boleh. Okay, teruskan ke agenda. Sorry kalau tak jelas, suara semi kurang sikit hari ni. Sakit sikit. Yang pertama, aku tak faham masih baca. Kenapa orang tak kisah dengan nuzul Quran hari turun Quran, tapi carut je. Penat lah. Macam mana Ish? Kenapa orang tak kisah? Sebab bagi aku first kali kalau tengok kat vibe tu environment budak seminta ni, diorang baca Quran sebab diorang nak lepas berkorang, nak khatam. Diorang tak tahu mendalami maksud. Dengar cringe tau, kau dengar macam apa cringe ni. Tapi betul lah. Tapi benda tu betul. Benda tu perlu ada supaya korang jadi berperangai selaras dengan Al-Quran. Benda ni kena kaitkan dengan hati. Senang cerita, tak payah tunggu keluar sekolah pun. Tengok orang yang dah khatam, tak semua jaga hafalan dia, tak semua murah. Paling orang murah pun time nak syafawi baru murah. Kalau tak syafawi. Tak masuk bab nak markah tinggi bagus. Belum lagi yang dah SPM kan, nanti lepas SPM terus apa istilah jahat dia gantung Al-Quran. Tak payah masa tu, serius. So bila korang sebentar ni nanti dah form 5, jangan tunggu form 5 lah. Sekarang dah boleh start jangan. Sesama kita doakan diri kita dan juga orang lain. Okay, kuat sikit Zulima Suruh buat sikit pula. Kita buat sikit boleh? Seterusnya, hari ni dah masuk 18 Ramadan. Kita dah hampir nak 10 malam terakhir. Macam mana semua? Okey tak? Berjalan dengan lancar tak? Tanya kita Alhamdulillah. Semua okey. Konsisten terawih hari-hari. Rutin dekat sebentar ni lah yang membentuk peribadi kita menjadi lebih baik. Membentuk peribadi Muslim sejati. Sejati. Tak. Kacau aku kaji tapi tak payah masuk dalam ni. Tak payah masuk sini pula. Tapi teruskan konsisten lah. 10 malam terakhir tu kita kena banyak lagi faham pahala. Okay. Teruskan. Orang baca. Harapan saya untuk ni Kuat sikit. satu benda yang paling aku nak untuk selamanya ialah kebenaran untuk pakai tenduk belanga. Tak ada duit Okay, relatable. Dia memang Untuk paling aku. relate dengan aku. Kita orang lah. Kita orang. Hari Zakwan dah beli apa? 12 baju telur. Saya akan ada 12 telur belanga weh. Bulan bintang. Bukanlah bulan bintang. Bulan bintang. Sekarang aku ada warna lilac, soft yellow, grey. Baby block ada 2. Merah dah. Correct diorang. Oh, Diorang. okay. Kau. Okay. So, tapi aku nak pakai telur belanga. Sebab tak logik lah. Telur belanga ni pun sebagai daripada pakaian adat Melayu. Betul. Kalau korang perasan, korang pun tak boleh pakai, korang pakai kat malam-malam.
Aku dah tak ada baju, kau tahu aku pinjam je. Jadi siapa yang nak pakai telur belanga tolong apa? Apa? Tak orang nak cakap protes macam jahat Tak sangat. nak protes tapi cuba bodek lah, cuba. minta kat pihak PMG ke. Maaf, mungkin nak pakai berkulit tu ambil masa sebab kita baru masuk sekolah. Untuk pengawas kena bayar blazer. Hari raya kita beli kasut, beli baju, yuran sekolah. So nak membetulkan ekonomi tu mengambil masa sikit walaupun duit mak bapak itu kena kita. Tapi Ana setuju lah dengan orang yang Ana memang nak pakai telur belanga. Betul. Aduh cakap musang. Ana orang Melaka dekat dengan Johor. So lebih kurang lah tu telur belanga. Ana sendiri. Mana? Telur belanga ni macam pakai ronek dia di Melayu. Ana suka. Bukan ronek, last lah. Ni Ana last. semangat. Ni last ni. Ni. Oh. Buat sikit. Baru lepas dapat markah fizik. Asal susah sangat belajar pasal alam je. Alam ni belajar pasal alam kan? Boleh lah, boleh kata macam tu lah. Tapi sebenarnya bila kita dah, ni mesti form 4 tak form 4, form 5 lah. Macam Tapi baru lepas dapat markah fizik, bukan baru dapat belajar fizik. sebab kita kena faham dunia tak sama dengan syurga. Apa yang kita nak kecap, bila kita cuba nak faham alam, tak semudah tu lah. Sebab apa? Allah dah kurniakan kita akal. Okay. Jadi bila kita nak belajar sesuatu, nak apa? Mencapai matlamat kita, nak belajar alam pun tak sesenang yang disangka lah. Itu lah. Fizik kau bagus sih? Fizik tak dapat lagi lah. Tapi aku rasa takkan beli lah. Tak ya, rasa je bagus. Takkan dulu macam mana. Fizik aku buat tak dulu sikit tapi okey lah. Better lah daripada tak ada. Belajar ni memang susah ni. Belajar memang susah. Belajar memang effort lah. Okay, Jadi itu saja daripada kami. Aku tunggu kau ni. Jadi itu saja daripada kami. Stay tune untuk next episode untuk sesi safe space ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, Terima kasih kerana mendengar. Itu sahaja daripada kami. Teruskan mendengar Radio Spinta yang dibawakan oleh Residence Suara Ramadan. Ramadan lebih